Assalamualaikum. Tengok Mama Lina di Masjid Putrajaya. Lama betul dah tak ke Masjid Putra ni. Sebabnya selalu pergi ke Masjid Mizan. Mama Lina tak suka ke Masjid Putra ni sebab susah parking. Tapi hari ni kita datang ke Masjid Putra sebab ada program bagi calon peperiksaan SPM dan STPM, solat hajat perdana. So kita ada solat hajat perdana. Solat hajat perdana, jadi kami dah awal-awal dah datang kat sini. Sebelum orang lain cuk kat depan, kami dah cuk saf paling depan lah. Lama kan tak tengok Masjid Putra ni. Yalah, dia Masjid Pink. Masjid Pink Putrajaya. Malas nak jalan ke lain, tengok macam ni je lah ya. Tu dia.